Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Farisha Adilia daripada OXQC 381. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tentang teknik pengajaran pelajar special needs. InsyaAllah kita akan mulakan dulu dengan pengenalan, kemudian tentang fahami keupayaan pelajar, gunakan arahan yang mudah, pembelajaran visual, aktiviti hands-on, pengulangan dan latihan, ganjaran dan motivasi, kesabaran dan kawal emosi, dan last sekali adalah penutup, insya-Allah. InsyaAllah, pertama sekali apa yang perlu kita tahu adalah sebagai seorang guru, kita perlu memahami bahawa setiap pelajar mempunyai cara pembelajaran yang berbeza. Jadi guru ni perlu menggunakan teknik yang lebih sesuai supaya proses pembelajaran tu menjadi lebih berkesan, lebih menarik dan lebih menyeronokkan untuk mereka. Okey, pelajar special needs ni memerlukan perhatian dan pendekatan yang berbeza berbanding pelajar biasa. Mereka mungkin mempunyai masalah dari segi pembelajaran, komunikasi, fokus ataupun tingkah laku. Jadi sebab tu guru perlu lebih sabar dan lebih kreatif dan juga sentiasa memberi sokongan kepada mereka supaya mereka ni berasa yakin untuk belajar. Contohnya sesetengah pelajar mungkin memerlukan masa yang lebih lama untuk memahami arahan yang diberikan. Okey, seterusnya kita perlu fahami keupayaan belajar. Jadi sebelum kita memulakan pengajaran, guru perlu mengenali setiap pelajar ni terlebih dahulu. Okey, ini termasuk tahap kemampuan, minat, emosi dan gaya pembelajaran mereka. Apabila guru memahami keperluan pelajar, guru lebih mudah untuk memilih kaedah pengajaran yang lebih sesuai dan efektif. Sebagai contoh, pelajar visual lebih mudah faham melalui gambar dan video, manakala pelajar kinestetik lebih suka belajar melalui aktiviti. Jadi guru perlu memahami pelajar, perlu tahu pelajar ni macam mana supaya lebih mudah untuk mengajar mereka. Okey, lebih mudah untuk mengajar mereka dengan cara yang mereka faham. Seterusnya, di antara teknik ini lagi adalah gunakan arahan yang mudah. Guru perlu menggunakan arahan yang mudah, ringkas dan jelas supaya pelajar tidak keliru. Dan kita juga perlu elakkan penggunaan ayat yang terlalu panjang kerana pelajar special needs mungkin susah untuk memahami banyak arahan dalam satu masa. Guru juga boleh menggunakan bahasa badan, isyarat tangan atau demonstrasi untuk membantu pemahaman pelajar. Contohnya, guru boleh cakap, buka muka surat 5. Lepas dia dah buka muka surat 5, baru kita beri arahan yang seterusnya. Supaya pelajar tidak keliru dan mudah untuk faham apa yang kita cuba sampaikan kepada pelajar tersebut. Okey, seterusnya tentang pembelajaran visual. Pembelajaran visual ni sangat penting untuk membantu pelajar special needs memahami sesuatu topik dengan mudah. Dengan lebih mudah. Guru boleh gunakan gambar, warna, kad imbas, video atau animasi lain semasa mengajar. Okey, bahan visual juga boleh membantu pelajar ni untuk memberi perhatian dan ingat isi pembelajaran dengan lebih baik. Sebagai contoh, guru menggunakan flashcard bergambar buah-buahan, haiwan-haiwan semasa mengajar bahasa Melayu supaya pelajar ni lebih mudah mengenali perkataan, lebih mudah memahami jalan cerita yang diajar dan lebih mudah memahami apa yang kita cuba ajarkan kepada pelajar tersebut. Di antara teknik ini lagi adalah aktiviti hands-on. Okey, walaupun kelas dijalankan secara online, guru masih boleh menjalankan aktiviti hands-on ataupun aktiviti interaktif bersama pelajar. Okey, aktiviti seperti kuis online, permainan pendidikan dan sesi soal jawab dapat membantu pelajar lebih fokus dan aktif semasa kelas berlangsung. Aktiviti seperti ini juga dapat mengurangkan rasa bosan ketika belajar secara online. Contohnya, guru boleh menggunakan quizzes untuk membuat kuis secara live bersama dengan pelajar supaya pembelajaran tu lebih menyeronokkan dan lebih menarik minat mereka untuk faham apa yang kita cuba ajarkan kepada mereka. Jadi, aktiviti hands-on juga sangat penting untuk kita tarik minat mereka, untuk kita tarik fokus mereka
untuk faham apa yang kita cuba ajarkan pada mereka. Okey? Seterusnya adalah pengulangan dan latihan. Pengulangan sangat penting dalam membantu pelajar special needs mengingat sesuatu pembelajaran yang telah mereka belajar. Okey, guru perlu mengulang isi pelajaran beberapa kali menggunakan cara yang berbeza seperti gambar, permainan ataupun latihan ringkas. Okey, dan latihan juga perlu diberikan secara berperingkat ikut tahap kemampuan pelajar. Okey, ikut dia punya stage je, ikut kemampuan pelajar tersebut. Sebagai contoh, guru mengulang ejaan perkataan yang sama setiap hari. Okey, sehingga pelajar dapat menghafal dan mengeja dengan betul. Dia take time. Okey, kita kena ulang sampailah mereka betul-betul faham, sampailah mereka betul-betul hafal apa yang diajarkan. Di antara tekniknya lagi adalah ganjaran dan motivasi. Ganjaran dan motivasi dapat meningkatkan keyakinan diri serta semangat pelajar untuk terus belajar. Guru boleh memberikan pujian, stiker digital ataupun hadiah kecil apabila pelajar berjaya menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Walaupun pencapaian pelajar tu kecil, guru tetap perlu menghargai usaha mereka. Okey, tetap perlu memberikan pujian kepada mereka. Contohnya, guru memberikan emoji bintang ataupun pujian seperti bagus, tahniah apabila pelajar berjaya menjawab soalan dengan betul. Benda ni akan memotivasikan untuk mereka terus semangat dan konsisten untuk terus belajar. Okey, teknik kita yang seterusnya adalah kesabaran dan kawal emosi. Kesabaran tu apa? Kesabaran tu merupakan salah satu perkara paling penting dalam mengajar pelajar special needs. Guru perlu sentiasa tenang dan memahami keadaan pelajar walaupun mereka mengambil masa yang lama untuk belajar. Guru tidak boleh mudah marah ataupun memberi tekanan kepada pelajar kerana ia boleh menyebabkan pelajar hilang keyakinan diri. Sebagai contoh, guru memberikan masa tambahan kepada pelajar untuk jawab. Guru membimbing pelajar perlahan-lahan kerana kesabaran guru ni sangatlah penting untuk membina suasana yang positif untuk meningkatkan semangat mereka untuk belajar. Jadi kita sebagai guru, kita perlu sabar dan kawal emosi kita. InsyaAllah dengan kita sabar dan kawal emosi, pelajar-pelajar special needs ni akan berjaya. Akhir sekali, kesimpulannya, kita perlu tahu setiap pelajar special needs mempunyai kelebihan dan potensi mereka sendiri. Sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa sabar, kreatif dan menggunakan teknik pengajaran yang sesuai ikut keperluan seseorang pelajar. Walaupun pelajar-pelajar ni menghadapi cabaran dalam pembelajaran, dengan sokongan, motivasi dan pendekatan yang betul, mereka juga insya-Allah mampu berjaya, mampu mencapai kejayaan seperti pelajar lain. Disebabkan itulah kita perlulah mewujudkan suasana pembelajaran yang positif, yang menyeronokkan dan eksklusif supaya setiap pelajar berasa dihargai dan yakin untuk belajar. Jadi kita kena sentiasa memotivatkan mereka, sentiasa memberi semangat kepada mereka supaya mereka terus belajar. Okey, insya-Allah sekian sahaja itu perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat kepada guru-guru sekalian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.